Dulu orang takut nak beli kereta China, tapi sekarang kereta Chery, Jeko, BYD dah banyak gila atas jalan. Kereta buatan China ni dulu memang orang skeptikal lah. Tak tahan lama lah, susah nak cari alat ganti lah, resale value jatuh lah. Tapi sekarang teknologi dah berubah bro. Chery Tiggo 7 Pro, Omoda 5, rupa memang smart, features pun padu. Ada 360 kamera, ADAS, sunroof, ambient light, semua ada. Tapi harga bawah 130,000 je. BYD Atto 3 EV dengan teknologi bateri sendiri, range sampai 400 km lebih dan build quality dia mantap. Benda yang paling best, kereta China sekarang ni datang dengan warranty panjang, ada yang sampai 7 tahun. Tapi ramai masih risau pasal resale value dan after sales support, sebab brand ni masih baru bertapak balik kat Malaysia. Tapi kalau kau nak jenis kereta yang high spec dengan bajet yang sederhana, kereta China memang offer value yang susah nak lawan. Kau berani tak ambil risiko beli kereta China ni? Atau kau masih setia dengan kereta dari Jepun dan Korea? Komen sikit.